Dia ada 5 ciri-ciri orang muda bila menyentuh pasal politik. Yang pertama, mereka ini bukan pensetia parti. Bukan lagi pengikut pasti yang taksub. Sembang santai setiu. Sembang santai setiu, bersatu hati maju selalu, berkongsi cerita penuh mesra, mengerat ukhuwah sesama kita. Sembang santai setiu, bersama selalu, suara rakyat jadi panduan maju. Setiu gemilang, setiu bersatu, membina masa depan yang lebih padu. Sembang santai setiu, bersama selalu, suara rakyat jadi panduan maju. Setiu gemilang, setiu bersatu, membina masa depan yang lebih padu. Sembang santai setiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Sembang Santai Setiu, Guana Gamuk awak kita. Jadi malam ni saya seorang, kali saya 2 orang dengan Mek Ju, tapi malam ni saya seorang. Tapi jangan bimbang, malam ni kita ada jemput panel yang sangat istimewa, orang hebat di Setiu ni. Di Parlimen Setiu dia orang hebat. Dia adalah mantan YB, mantan pengurusi belia Pak B Terengganu, mantan Exco Pemuda Malaysia. Dia orang hebat lah, dan ni dia menjabat satu jawatan baru lah. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan the one and only Tuan Haji Iskandar bin Jaafar. Jadi apa-apa pun, tahniah Haji atas pelantikan sebagai CEO Uniza Holding. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi okey, sebelum kita pergi seterusnya, mana lah ni kehidupan selepas jadi CEO ni lah. Tapi tu CEO tu mengemudi. Alhamdulillah, pertamanya saya ucap terima kasih lah kepada Rustia Podcast, Saudara Khairul dan juga rakan atas jemputan pada saya pada sesi podcast kali inilah. Kalau nak jawab soalan tadi tu macam mana ke depan, macam biasa juga. Masih menjalani rutin yang sama, cuma saya mungkin dari segi masa tu agak ada sikit kekangan lah. Kerana biasalah bila masuk tempat baru ni banyak perkara yang kita nak kena tengok, faham dan juga buat assessment untuk kita bergerak ke depan ataupun moving forward. Tapi insyaAllah saya selalu kata dengan kawan-kawan saya, mungkin saya pergi ke new dimension, new role, but I remain as the same who Same person. Sama-sama. Maknanya orang yang masih sama walaupun memegang jawatan, kata jawatan tinggi tu, CEO tu. Okey, jadi malam ni kita bawa satu, orang kata isu, bukanlah kata panas, tapi isu politik. Boleh cakap kisah politik tak? Lepas boleh, tak ada masalah. Okey, beres. Jadi malam ni tajuk politik kita berkenaan politik dan anak muda. Guana penerimaan set demo. Kita cakap bahasa setiu sikit. Guana penerimaan anak muda ni berkaitan dengan politik. Okey, kita masuk soalan pertama lah. Okey, kalau kita tengok ni, maknanya lepas mengundi 18 ni, maknanya lepas habis sekolah je boleh mengundi dah. Jadi kalau tengok daripada laman WSPR, maknanya dalam sampai bulan 4 saja 39,000 pengundi baru. Jadi kalau kita tengok sini, apa pandangan Boh berkaitan anak muda ni? Adakah mereka ni baru habis sekolah, betul-betul faham tak pasal politik ni, ataupun sekadar ikut trend di media sosial? Dapat bos sendiri. Okey, terima kasih. Yang pertamanya, kalau kita mengimbau balik sejarah undi yang melibatkan orang muda lah, terutama pengundi yang berumur 18 tahun. Kali pertama diperkenalkan undi 18 tahun ni apabila Parlimen meluluskan pindaan perlembagaan menurunkan hak umur minimum pengundi daripada 21 ke 18 tahun. Iaitu pada Disember tahun 2021. Jadi kita telah melalui satu tempoh pilihan raya. Pertamanya di peringkat Parlimen pada tahun 2022, dan seterusnya ialah pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil yang memperlihatkan pengundi-pengundi muda yang berumur 18 tahun dan ke atas mempunyai
ataupun berhak untuk turun dan mengundi. Dan dari situ kita tengok kalau nak sebut kepahaman ataupun persediaan anak-anak muda ini satu soalan ataupun satu suasana yang subjektif lah. Tidak semua pengundi yang berumur 18 tahun itu sedar dan faham berkaitan dengan satu ialah kewajipan mereka mengundi, dan yang kedua kenapa mereka perlu mengundi. So ada dua perkara ini yang selalu menjadi bukan pertikaian tetapi selalu menjadi persoalan di kalangan pekaji-pekaji politik. Adakah mereka benar-benar bersedia untuk menunaikan tanggungjawab ini? Kerana ini bukan satu tanggungjawab yang kecil, kerana hasil daripada mereka pergi memangkah mungkin dalam 1 jam 2 jam saja pada hari buang undi, tapi kesannya sangat besar. Sekurang-kurangnya ialah untuk tempoh 3 ke 5 tahun. Jadi inilah persoalan-persoalan yang selalu kita menjadi perbincangan di kalangan pengundi. Kalau balik semula, tadi saudara ada sebut sehingga April ini dah hampir 40,000 yang berdaftar secara automatik. Dulu kita parti-parti politik ini pergi masuk ke kampung-kampung, makcik wanita, pemuda puteri, dan cari anak-anak yang umur 21 tahun ke atas untuk daftar mengundi. Ambil photostat IC, pergi ke pejabat pos dan sebagainya dan daftarkan mengundi. Tapi sekarang tidak lagi. Apabila dah cukup umur 18 tahun, automatically they are registered on SPR punya sistem ini. Jadi kita pun tak tahu siapa yang layak mengundi, siapa tak layak yang mengundi. Dia Terengganu saja sehingga hujung tahun 2025, statistik yang saya ada yang dikeluarkan oleh SPR, ada lebih kurang 966,000 pengundi yang berdaftar yang layak. Jika pilihan raya berlaku sekarang, maknanya hampir 1 juta pengundi di Terengganu saja. Di Terengganu saja. Dan daripada 1 juta tu, Saudara Khairul, ialah lebih 50%, hampir 60%, iaitu 544,000 daripada 966,000 itu ialah pengundi yang berumur 18 hingga 40 tahun. Jadi mereka ni dah membentuk sebahagian besar daripada jumlah pengundi di negeri Terengganu. Lebih separuh, hampir 60% sudah. Jadi cuba bayangkan berapa besar peranan mereka dalam menentukan hala tuju masa depan sebuah negeri ataupun sebuah negara melalui hak untuk memangkah ataupun memilih siapa yang akan mewakili mereka dan seterusnya membentuk kerajaan dan mentadbir negeri ataupun negara. Itu senario politik yang melibatkan undi orang muda ini. Okey, maknanya sekarang ni kalau ikut daripada bawah Raya Adil dalam 500,000 lebih ramai tu. 544,000. 544,000 daripada 900,000 lebih di dan kalau pilihan raya mungkin lambat lagi, setahun lagi, contoh di Terengganu mungkin dia punya tempoh matangnya habis sampai 2027, dah hampir lagi 2 tahun. Kalau pertambahan sebanyak 40,000 setahun, kita jangka statistik yang kita tengok di setiap kawasan DON itu tak kurang daripada 100 orang sebulan. Orang yang layak mengundi umur 18 tahun. Bayangkan kalau kita ada 32 dan 100 bermakna ada 32,000. Sebulan kita ada lebih kurang 32,000 ke 3,200. 3,200 tapi kalau setahun 2 tahun itulah perkiraan dia. Okey. Jadi orang muda, tapi kebanyakan kalau ada yang orang kata pendapat di kalangan orang muda ni, dia kata maknanya dia pandang sini pada parti politik ni. Maknanya dari segi mungkin bagi diorang ada kata politik ni kotor apa semua. Bagi bos dia, sebab apa benda tu berlaku? Adakah disebabkan parti politik itu sendiri ataupun anak muda ni kurang pendedahan awal? Punya pandangan anak muda pasal politik. Baik, jika ada orang muda yang berfikiran demikian, kita tak boleh nak salahkan mereka kerana mereka memerhati dan melihat apa yang berlaku. Tapi balik semula kepada apa sebenarnya politik itu. What is politik all about? Politik ni kalau dari segi dalam erti kata yang mudah kita faham ialah dua unsur saja. Yang pertama mendapatkan kuasa, yang kedua mengekalkan kuasa. Sebab itu berlaku politicking. Sama ada dalam bentuk parti politik ataupun dalam bentuk
membentuk perseorangan yang bertanding dalam pilihan raya, tapi tujuannya semata-mata satu untuk mendapatkan kuasa dan kedua mengekalkan kuasa. Sebab daripada kuasa inilah yang mereka mampu untuk membentuk kerajaan dan mentadbir dan seterusnya melaksanakan dasar-dasar. Hala tuju. Jadi kalau orang muda berpandangan politik ini macam mana tadi kata tadi, maknanya kadang-kadang dia orang boring dengan politik, kadang dia rasa macam politik ni kotor dan sebagainya. Itu ialah asalnya politik tidak begitu. Yang menjadikan begitu ialah kerana persaingan mendapatkan kuasa dan mengekang kuasa itu, maksudnya pelbagai cara dan teknik telah digunakan oleh khususnya parti-parti politik, ya. Macam ada yang datang dalam bentuk manifesto, berjanji begitu, berjanji begini dan sebagainya. Ada yang membuat gerak kerja yang subversif ataupun gerak kerja yang mendatangkan ketegangan di antara parti-parti politik. Contoh dalam media sosial hari ini, banyak akaun fake menyerang individu dan sebagainya. Dan mungkin juga orang muda dia berasa keliru yang sebenarnya di mana sebenarnya hala tuju sesuatu parti politik. Baik, yang ini kembali semula kepada dasar. Kita ambillah kalau kita bercakap politik kepartian dalam negara kita lah, dan negeri Terengganu khususnya, ada 3 pembentukan parti politik, kerjasama politik yang terbesar lah. Yang lain tu mungkin ada kecil-kecil. Yang pertama ialah Barisan Nasional, dengan parti-parti komponen diterajui oleh UMNO dan parti komponen lain MCA, MIC dan sebagainya. Dulu ada 14, sekarang dah berkurang. Kemudian yang kedua ni sikit ialah kerjasama Pakatan Harapan yang diterajui oleh PKR, Amanah, DAP dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah Perikatan Nasional yang diterajui oleh Bersatu dan juga PAS. Dan 2-3 hari sangat tegang di antara Bersatu dengan PAS ini kerana mereka saling tidak mempercayai. Okey, inilah 3 pakatan politik yang telah membentuk persepsi rakyat khususnya orang muda dari dalam bentuk perjalanan politik mereka atau politiking. Yang ini katakan ini macam ni, yang ini menyerang macam ni. So ini semua membentuk persepsi kepada orang muda. Tapi saya suka tadi saya ada lihat baca beberapa tulisan. Orang muda ini dia ada 5 ciri-ciri orang muda bila menyentuh pasal politik. Yang pertama, mereka ini bukan pensetia parti. Bukan lagi pengikut parti yang taksub. Kalau kita tengok orang muda ini, kalau nak cerita pasal parti, pasal dasar dan pasal sejarah penubuhan parti, saya rasa kita bercakap 5 minit dia tidur lah. Kalau contoh UMNO nak bercakap pasal sejarah kita dulu yang menghalau penjajah benda semua, tak masuk kepala dia dah. Bab merdeka ni tak masuk dah. Mana masuk dah. Begitu juga kalau PAS nak bercakap dulu ialah penubuhan PAS ni kerana mendaulatkan negara Islam, melaksanakan hukum hudud dan sebagainya. Cerita dengan orang muda ini tak masuk kepala dah. Sebab itu PAS ini pun dah slow-slow dah tinggal dah. Dia punya prinsip perjuangan yang berubah-ubah. Sekali sekali hudud, sekali negara kebajikan, sekali macam-macam. PH pun macam tu juga. Satu pun kita pun tak tahu apa benda sebenarnya hala tuju yang sebenar ataupun dasar yang sebenar. Tapi ini perkara yang memberikan kekeliruan kepada anak muda. Sebab tu mereka bukan lagi pensetia kepada parti. Itu yang pertama, ciri-ciri mereka. Yang kedua, mereka fokus kepada apa yang dekat dengan kehidupan mereka. Contohnya isu ekonomi. Mereka nak peluang kerja, mereka nak cari duit dan mereka nak survive. Ini antara tempoh dia panggil establishment. Establishment ni ialah maksudnya bila dia habis belajar 18 tahun di SPM dan dia nak keluar masuk ke pasaran pekerjaan dan nak mula cari duit dan sebagainya. Yang ini kita sebut tempoh establishment. Ini very critical and crucial time sebenarnya. Sebab itu mereka memikirkan ialah kepada siapa yang dekat dengan mereka yang boleh memberikan mereka tawaran-tawaran yang mampu untuk mereka survive. Sediakan laluan dia. Sebab itu dia tak kira parti politik mana. Sebab itu kita tengok dalam akhir-akhir ni ada individu-individu yang bertanding atas tiket bebas boleh menang. Contoh di Sabah. Di Sabah baru ni sebab masa dekat. Yang ketiga, mereka ini
dipanggil skeptical ataupun dia rasa macam cemu. Orang Setio kata, aku cemu lah kalau orang politik ni janji. Janji nak buat itu, janji nak buat ini, siapa masa tak boleh buat juga. Memanglah orang politik ni kerja dia satu cara untuk menarik perhatian ialah membuat janji. Janji itu disebut dalam keadaan politik ialah manifesto. Dia sedap dengar juga. Kalau janji sebut janji saja, sembang tu tak. Tapi kalau kita sebut manifesto, ini manifesto kita. Apa manifesto kita? Kalau dulu apa? Kalau kita menang, kita merentah minyak turun dan sebagainya. Hari ini merentah, esok minyak turun dan sebagainya. Itu ialah janji. Dan orang muda dia selepas daripada sepenggal dua penggal, bila perkara ini tak dapat dilaksanakan oleh parti politik yang memerintah, dia akan mula rasa skeptikal. Dia rasa macam ini janji. Itu yang mula tengok. Yang ketiganya ialah apa yang mempengaruhi mereka orang muda ni, iaitu yang lebih banyak rely on media sosial ini, telefon. Handphone. Kerana media sosial ini ialah sumber rujukan mereka. Malangnya bukan semua yang mereka dapati dalam media sosial itu ialah perkara yang tepat. Bukan semua fakta. Itulah yang menjadi bukan sedikitlah satu kebimbangan besar kepada kerajaan, mana-mana yang jadi kerajaan pun, iaitu mereka akan buat satu keputusan berdasarkan maklumat yang tidak tepat ataupun fakta yang meragukan. Dan of course lah, yang kelimanya, ciri-ciri orang muda dalam perkaitannya dengan politik ini, mereka ini adalah berada in between, ataupun istilah mudah dalam politiknya ialah atas pagar. Jadi kebanyakan mereka ini belum buat keputusan, tapi akhirnya mereka memutuskan berdasarkan circumstances tadi ataupun keadaan-keadaan yang mereka lalui, faktor-faktor yang faktor-faktor mempengaruhi mereka ni lah. Jadi macam Boh pernah jadi YB Don Jabi daripada 2013 sampai 2018. Sekarang ni kita tengok satu penggal. Tapi kita tengok apa perbezaan pemuda zaman tu. Masa tu undi masih lagi 21 lah kan. Muda 21. Tapi apa perbezaan masa tu, masa Boh pernah jadi YB tu dengan sekarang zaman? Masa tu mungkin ada dah, tapi orang bukannya kata anak muda ni terlampau pada media. Sekarang ni dah banyak TikTok apa semua kan. Tapi apa perbezaan? Maknanya masa tu dari segi anak muda ni senang tak nak ajak join parti ke, nak ajak dan dengan zaman sekarang ni, zaman orang kata apa, media digital tengah memang betul-betul dengan TikTok apa semua tu. Mana perbezaan tu? Saya ingat sebelum adanya medium yang pelbagai pada hari ini, dulu kita banyak bergantung pada dulu SMS je. Sebelum tahun 2010 dulu SMS. Kemudian kemudian ni dia keluar pula masa tu Facebook lah yang kalau paling dulu, belum pada itu Yahoo Messenger dan sebagainya. Pada masa saya bertanding dulu tahun 2013 hingga 2018, penggunaan media sosial sebagai medium kempen ini sudah ada, tapi tidak seagresif pada hari inilah. Kalau kita ada pada masa itu pun, yang saya ingat yang paling popularnya ialah mungkin di Pantai Timur ini Facebook sajalah. Belum lagi ada Instagram pun dah ada, tapi TikTok jauh sekali lah pada masa itu. Jadi nampak kempen ini dari media sosial ni tidaklah begitu interaktif, mana lebih kepada satu hala saja. Kita lebih memaparkan deri-deri dan juga perjalanan kempen. Tapi kalau bercakap berkenaan dengan bagaimana menarik anak muda, saya ingat dulu kerana kita ada satu fundamental yang agak kokoh dari segi pembentukan sasiah anak muda, iaitu melalui kumpulan-kumpulan sukarelawan NGO seperti Pergerakan Belia. Macam saya sendiri bekas pengurus Pak B Negeri Terengganu, ada MAYC, ada GPMS dan sebagainya. Hari ini pun pergerakan ini masih ada, cuma saya melihat dia bukan lagi satu pilihan anak muda untuk yang pertama melatih diri mereka untuk menjadi seorang pemimpin, ataupun sekurang-kurangnya menjadi seorang pengikut yang faham kepada sebuah organisasi. Jadi kekurangan dari segi ini sebenarnya telah menyebabkan saluran maklumat ataupun penyebaran
penerangan itu menjadi agak kurang di kalangan anak muda, terutamanya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan prinsip dan juga matlamat sebuah parti politik. Jadi yang mereka dapat hari ini, dengan mereka tak perlu dah melatih diri dalam pertubuhan-pertubuhan seperti ini, tapi maklumat dah sedia dibekalkan pada mereka, dan mereka sebenarnya tak pernah terlibat, tak pernah terlibat dengan mana-mana organisasi. Itu majoriti yang saya perhatikan dengan apa nama ni, yang ada pada orang muda pada hari ini. Jadi saya berpandangan terutamanya lah di pihak Barisan Nasional ataupun UMNO, yang ini perlu diperkuatkan dan juga perlu dengan cara yang lebih atraktif, yang lebih menarik, kerana anak muda bukan sekadar ini dia nak join sesuatu itu, tapi dia nak tahu apa kelebihan yang mereka dapat bila mereka join apa nama sesuatu pergerakan ataupun pertubuhan. Dari situ barulah dia akan boleh menarik minat. Jadi asasnya ialah pada hari ini saya nampak tidak mudah untuk nak menarik anak muda untuk bersama-sama dengan satu-satu kumpulan, khususnya parti politik. Okey, soalan seterusnya gini, kita di Terengganu ni kita lebih kalau kata bahasa politiknya negeri yang konservatif lah, maknanya orang kata negeri yang orang kata luar bandar lah, mana dari segi bangunan pun masih lagi kata terbelakang sikit lah. Okey, jadi kalau kita tengok anak muda ni macam mana cara kita, khususnya parti-parti politik ni, untuk bagi mereka ni matang tentang politik. Contoh, bagaimana nak bagi anak muda ni jangan mudah termakan dengan fitnah. Dan lagi satu, ada parti-parti politik ni yang pakai sentimen, adalah yang pakai sentimen undi kita undi Islam, kalau tak undi kita bukan Islam. Jadi bagaimana kita nak mematangkan anak muda ni agar mereka berfikir secara waras untuk dalam berpolitik ni? Saya ketengok kecenderungan pada hari ini, dan bukan saya seorang lah, mungkin ramai yang berasa risau ataupun bimbang juga dengan kecenderungan politik memecah belah. Jadi sebenarnya kalau kita nak sebut dalam kehidupan kita yang biasa pun, saya nak tanya saudara, kalau orang bercakap perkara yang fakta dengan orang bercakap perkara sensasi, mana perkara yang lebih nak mendapat perhatian? Memang sensasi. Memang sensasi lebih dapat perhatian kan? Kita nak cakap dengan macam contoh lah, kata kalau orang pergi nak ustaz ngajar surah dengan orang buat konsep, mana lebih ramai? Mesti akan ramai konsep, perkara yang lebih menarik perhatian. Begitu juga keadaan yang berlaku dalam penyebaran maklumat berkaitan dengan politik ini. Perkara yang lebih merupa sensasi, dan ada kalanya sebahagiannya ialah fitnah. Ada kalanya ialah fakta yang tidak benar. Tambah-tambah lagi ni sekarang ni dengan adanya AI, orang boleh buat macam-macam. Boleh buat rupa, boleh buat suara yang sebiji sama. Jadi perkara ini sebenarnya mempengaruhi kepada pandangan orang muda. Bahkan orang tua sendiri pun. Kadang-kadang ada orang tunjuk saya, tengok ni, percaya kepada benda tu lebih daripada percaya pada fakta. Dulu orang cari surat khabar pagi-pagi, nak tengok sebab apa dilaporkan surat khabar itu, itulah berita yang tepat yang telah ditapis. Tapi hari ini surat khabar ialah cakap pasal berita semalam, dia dah jadi sejarah dah. Berita orang dah dapat. Okey, balik pada semula soalan kepada macam mana anak muda ni. Ini adalah satu hambatan yang sangat besar lah. Sebab itu kerajaan sampai kepada peringkat mewujudkan undang-undang melalui MCMC ataupun SKMM dan sebagainya, akta-akta yang berkait ini, supaya orang ni tidak mudah terdedah kepada berita-berita palsu. Jadi macam mana cara sebenarnya kita nak tahu benda itu palsu ataupun tidak? Sebab benda itu dibuat secara sensasi, dan anak muda dia suka berita sensasi ni, dan dia suka tengok, dan jadi itu dah mempengaruhi pola pemikiran mereka. Nak kata tak ada cara tu, mungkin ada cara, tapi itu adalah salah satu ciri-ciri kepada anak muda ni, dia anti-establishment. Di mana-mana negara pun, siapa yang menjadi kerajaan, orang muda akan bangkit bangun untuk lebih cenderung untuk menentang. Lebih cenderung untuk menentang. Jiwa dia memberontak. Kecuali pentadbir ataupun kerajaan itu mampu untuk menunaikan hasrat mereka dan memenuhi kehendak mereka. Kalau tidak, dia akan jadi macam tu. Sebab itu adalah penting untuk parti-parti politik, dia kena bekerja keras untuk menyampaikan
maklumat dan fakta dengan cara yang lebih menarik, dengan cara yang tak orang muda. Kan panggil nak dengan ceramah, orang tak mari dah. Ya. Betul tak? Podcast macam ni pun mungkin kalau tak bercerita berkenaan dengan perkara sensasi, mungkin dia juga. akan swipe. Dia sekarang ni generasi swipe. Dia swipe. Generasi 1 minit. Dia 1 minit. Dia tak akan tengok perkara itu lebih pada 1 minit. Ini ni kena buat podcast ni, kena kat dia tengok yang tempat yang menarik, jangan lebih ada 1 minit. Itulah. Saya rasa ini tak boleh dihalang, tetapi boleh untuk diperbaiki tahap demi tahap. Okey, mana sekarang ni kita orang kata dah masuk tempoh matang pentadbiran Malaysia untuk penggal ni lah. Mana kita menuju pada orang kata gendang perang Burjidah untuk PRU16. Mungkin ada kata akhir tahun ni, awal tahun depan ataupun paling lewat 2028. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi orang kata pendekatan ataupun strategi parti politik ni lah. Mana kalau dulu kita macam bahawa ada ceramah, kan, ceramah mega, ceramah, lepas tu dah rumah ke rumah. Okey, jadi maknanya kalau kata parti-parti ni guna pendekatan yang sama, adakah masih kita panggil golongan muda, golongan Gen Z dan Alpha ni, maknanya adakah parti ni perlu teruskan cara lama ataupun strategi baru untuk tarik golongan muda ni, maknanya untuk bagi sokongan lah, untuk bagi undi lah, senang cerita. Sebab akhirnya undi dari segi pengalaman bos diri. Dia menjadi kebiasaan selalunya dalam tempoh sepenggal itu 5 tahun pentadbiran sesebuah kerajaan. Bila masuk tahun yang kedua ataupun tahun ketiga, dia 3 tahun itu dah tempoh matang. Sama ada boleh dibubarkan seawal 3 tahun ataupun boleh diteruskan sampai tempoh habis. Kalau di peringkat parlimen ni, saya dipahamkan kita start bermula tahun 2022, 23, 24, 25. Hujung tahun baru ni 25 kita dah masuk tempoh matang dan boleh dibubar. Saya tengok yang pertamanya, masing-masing parti politik ini dari segi strateginya masih tercari-cari coalition. Masih cari regu. Tak nak regu dengan siapa ni. Ada regu yang dah nak pecah pun ada. Macam Perikatan Nasional dah hampir nampak sangat keretakan tu sangat besar dan agak sampai peringkat mustahil untuk diselamatkan dah. Begitu juga PH ini mendapat gertakan ataupun tanggutan tekanan daripada dalaman dia sendiri dengan parti DAP dan sebagainya. Nampak yang agak stabil sikit hari ni ialah Barisan Nasional lah. Dan Barisan Nasional pun dia kena akui mungkin untuk pilihan raya lagi sekali ni ke depan ini belum mampu lagi untuk nak jadi macam dulu-dulu, dominan macam dulu. Jadi masih lagi terpaksa mengharapkan coalition juga, pembentukan kerajaan perpaduan atau kerajaan gabungan sama ada sebelum pilihan raya ataupun selepas pilihan raya. Itu saya tengok strategi yang masih belum jelas lagi lah di kalangan parti politik. Merangka mencari-cari. Walau bagaimanapun pada masa yang sama kita dapati sekarang ni masing-masing sedang buat menarik sokongan melalui program-program dan aktiviti. Dengan kebetulan contoh kalau di pihak kerajaan mereka menawarkan perkara yang boleh menarik perhatian rakyat dari segi ekonomi dan sebagainya. Macam contoh yang kita ada ini budi madani, subsidi minyak diesel dan sebagainya, STR dan sebagainya. Itu adalah strategi politik. Di pihak kerajaan negeri pula contoh yang dipimpin oleh kerajaan PAS 3 atau 4 buah negeri ini pun menawarkan solusi-solusi kepada rakyat. Jadi ini kita tengok strategi. Ini bagus sebenarnya kerana rakyat mendapat manfaat daripada hasil perlombaan untuk memenangi hati rakyat ini. Cumanya di samping itu dia politik ini dia tak boleh bergantung semata-mata kepada dasar. Cantik macam mana dasar pun, tapi kalau kita tak memberi persepsi yang negatif kepada lawan kita tidak akan nampak kuat. Jadi sebab itu dalam keadaan politiking ini tengok masing-masing dah saling menyerang. Mu kata gitu, aku kata gini dah. Ceramah dengan ceramahnya sampai terpaksa mengaitkan sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Sampai disebut sahabat Nabi yang dijamin syurga pun seorang yang sebagai ceti, sebagai penzina dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah ke arah untuk nak menarik perhatian orang kepada parti ni, walaupun kadang-kadang dia melebihi ataupun melampau daripada yang sepatutnya. Jadi saya tengok
di sinilah sebenarnya rakyat semakin hari rasa makin ada ketegangan itu, dan ketegangan itu sebenarnya boleh kita decline ataupun kendorkan jika rakyat tidak begitu, orang kata, ambil benda ini sebagai telagok, orang kata. Mesti nilai, tengok, dan juga dengan pemikiran yang lebih waras. Kita tak boleh nak halang parti politik ini kerana mereka ini agresif. Dan satu dari Johor dah nak, katanya dah nak berubah, diikuti mungkin dengan Melaka dan Negeri Sembilan pun, dan Perlis hari ini Perlis cabar-mencabar. Jadi ini ketegangan suhu politik itu semakin tinggi. Jadi sini rakyat ada peranan dia, pengundi terutamanya orang muda, cool down, jangan kita melatah dengan strategi-strategi parti politik ini, tapi kita tengok dengan sabar dan juga dengan lebih ilmiah perkara ini supaya kita dapat buat satu keputusan yang lebih bermanfaat kepada negara. Okay, itu dia penerangan sikit Pak. Okay, jadi kita ke penghujung dah, kita masuk soalan nak terakhir. Habis dah. Sekejap ya. Okey, untuk soalan terakhir lah, maknanya menjelang, macam kata, menjelang PRU16 ni kan. Jadi apakah pesanan bos sendiri kepada anak-anak muda ni yang akan menentukan, maknanya yalah macam bos ayat dia, satu undi yang hanya orang kata beratur tu lama, tapi masa pergi tu sekejap tanda tak apa 5 minit pun, tapi menentukan 3 hingga 5 tahun masa depan mereka. Pesanan sekali bos. Ya, saudara, kalau saya kalau dululah kalau dulu trend politik, trend memangkah dalam pilihan raya ni ialah kalau dia tu seorang ahli parti politik, ahli kepada pengikut pada parti politik ini, dia dan keluarganya pun itulah hala tuju dia. Kalau daripada 10 tu mungkin 10 pengundi, mungkin kita kata kalau di Terengganu lah, 3-nya mungkin penyokong Tegar Barisan Nasional, 3-nya mungkin penyokong Tegar PAS sebelum ada parti-parti lain, dan 4 yang hantar pagar. Jadi pasaran parti politik berebut yang 4 tu. Tapi hari ini tidak lagi begitu. Hari ini oleh kerana anak muda pun dah lebih hampir 60%, peranan anak muda itu sebenarnya mereka lah nanti yang akan menentukan hala tuju sesebuah negeri ataupun negara. Jadi nak tak nak, kita kena terima hakikat pilihan anak muda nanti ialah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah. Jadi dalam keadaan ini saya nak kata pesan tu ialah mungkin satu mesej daripada saya, taklah tua sangat tapi bukan lagi muda lah. Bukan lagi muda. Kesilapan sedikit saja boleh merencatkan hala tuju masa depan sebuah negara ataupun negeri. Apa yang kita maksud dengan kesilapan? Mungkin kita melihat sebuah parti politik itu berdasarkan mereka punya sensasi semata-mata. Kita nak buat tu, kita nak buat ni, ini tak boleh pakai dah sebab ni lama dah, sebab kita yang baru. Tapi bila beri peluang, mereka tak boleh buat juga. Jadi kita kena lihat semula ialah mana parti politik yang boleh ada sejarah, ada background, ada track record yang boleh mentadbir sesebuah negara. Dan saya kata rasa dalam konteks ini Barisan Nasional ada sedikit kelebihan kerana mereka ada pengalaman lama yang untuk memerintah. Hari ini pun dalam kerajaan perpaduan kita tengok menteri-menteri daripada UMNO dan Barisan Nasional agak perform. Sangat perform. Beberapa kementerian seperti di bawah Datuk Seri Zahid, KKDW dengan program-programnya, melalui agensi-agensinya, membantu orang kampung Mara dan sebagainya, di MITI dengan Datuk Seri Jo, dan banyak lagi lah menteri. Jadi ini adalah hasil daripada pengalaman pentadbiran, dan pengalaman pentadbiran ini tak boleh kita sensasikan. Ada perkara yang kita kena buat dengan begitu tertib dan begitu objektif. Tak boleh hari ni kita umum macam ni, esok kita buat macam lain. Ini yang berlaku kadang-kadang satu agak huru-hara dalam pentadbiran kerajaan. Yang flip-flop, tak boleh, bolong panggil. Jadi saya menyerulah pada anak-anak muda, saya tak tahu bila pilihan raya ni, dan siapa yang nak jadi calon pun tak tahu. Tapi harapnya ialah oleh kerana macam contoh di Terengganu, kita dah beri peluang kepada
sahabat kita parti Islam PAS untuk mentadbir dan hampir 2 penggal, tapi nampak progresnya agak sangat perlahan. Yang ini merugikan rakyat. Jadi anak muda kita kalau boleh kita nak tengok juga apa moving forwardnya macam mana, apa masa depan kita 5 hingga 10 tahun lagi. Takkan kita nak duduk sampai setakat ini saja. Tak. Mesti kita nak pun jadi setara dengan orang lain juga. Peluang-peluang pekerjaan kita nak. Tak, di STIU contohnya. Apa benda yang kita boleh buat dah hampir 10 tahun ni, tak ada apa-apa perkembangan pun. Tak. Kalau setakat nak buat jalan raya, nak buat wakaf, nak buat lokang, itu ialah urusan pentadbiran. Itu pentadbir boleh buat, tapi idea, political will, kemampuan politik untuk nak bawa mari perkara yang lebih besar kepada masyarakat dalam Parlimen STIU ni ataupun kawasan-kawasan ini. Jadi ini semua boleh dibuat melalui satu pangkahan undi saja. Tapi sebelum nak makah tu kena tengok. Jadi kalau ikut sejarah dan juga track recordnya, saya rasa hari ini masih lagi tidak boleh menandingi kemampuan Barisan Nasional lah yang untuk mentadbir. Saya tak kata parti lain tak mampu buat, tapi kalau kita perjudikan nasib kita, tunggu tengok beri dulu nak tengok itu tak jadi. Dah beri dah tapi tak jadi sebenarnya. Itulah pesan saya pada orang muda. Itulah mana untuk orang-orang muda, pesanan daripada mantan yang berhormat Adun Jabi, selaku orang kata masih muda lagi, handsome lagi, tapi selaku orang yang lebih dulu makan garam, orang kata ada pengalaman. Jadi jangan kita perjudikan, orang kata kita terikut. Jadi sampai sini saja sesi podcast kita untuk kali ini. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Haji Iskandar Jaafar. Jadi moga terus dapat mengemudi Uniza Holding dengan cemerlang. Jadi kita akan bertemu lagi pada sesi podcast akan datang dengan tajuk-tajuk yang lagi panas berdasarkan isu-isu semasa ni. Jadi sampai sini saja podcast kita. Gana gamuk awak kita Sembang Santai STIU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.